Assalamualaikum. Jom kita buat samosa ayam rangup. Garing di luar, lembut dan pedas di dalam, penuh rasa dari mula sampai habis. Kita mula dengan inti. Iris bawang besar, bawang putih, dan halia. Potong ubi kentang kecil-kecil dan rendam dalam air. Ini untuk buang kanji berlebihan dan elakkan ubi jadi kelabu. Kemudian cincang halus isi ayam, saya guna pisau daging. Memang ambil masa sikit, tapi hasilnya sangat berbaloi. Teksturnya lebih kasar dan sedap, macam samosa gerai yang padu tu. Dalam satu mangkuk, campurkan rempah, serbuk daging, serbuk kunyit, serbuk cili, dan serbuk cili kisar. Ketepikan dulu. Panaskan minyak dalam kuali besar dan masukkan jintan putih. Ini akan keluarkan aroma dan bagi rasa lemak yang halus pada minyak. Bila dah naik bau, masukkan bawang, halia dan bawang putih yang telah dihiris. Tumis sampai kekuningan. Kalau nampak nak hangit, tambah sedikit air untuk kawal api dan elakkan dari melekat. Masukkan campuran rempah tadi, kacau rata dan biar sampai minyak naik. Itu tanda rempah dah masak. Lepas tu masukkan ayam cincang bersama sedikit air. Ini bantu bagi ayam serap rempah dengan lebih rata. Gaul dan masak sampai ayam tak lagi merah dan inti jadi kering sedikit. Sekarang masukkan kentang, garam dan serbuk cube ayam. Gaul rata. Tambahkan air. Tutup kuali dan biar ia mendidih. Jangan lupa tengok-tengokkan supaya tak melekat atau hangit di bawah. Sementara tu, hiris satu lagi batch bawang besar, nipis-nipis. Kita akan masukkan yang ni di hujung nanti. Percayalah, dia akan bagi magic pada inti itu. Bila air dah hampir kering, masukkan hirisan bawang nipis tadi, kacau rata dan tutup semula penutup. Biarkan dalam 2 hingga 3 minit. Bila buka, air sepatutnya dah kering. Ubi lembut. Dan semua bahan dah sebati. Bawang yang kita masukkan akhir tu bagi rasa manis dan tekstur sedikit rangup yang naikkan lagi rasa inti. Ketepikan inti. Sekarang kita buat kulit samosa. Ayak tepung gandum untuk buang pasir halus atau bendasing. Masukkan garam dan jintan putih, gosok jintan antara tapak tangan untuk keluarkan aroma. Kemudian masukkan minyak sapi suam perlahan-lahan sampai tepung jadi berketul. Bahagian ni penting, minyak sapi buat kulit samosa rangup dan berperisa bila digoreng. Tambah air sedikit demi sedikit dan uli sampai jadi dough yang lembut dan tak melekit. Ambil masa semasa mengguli. Uli dengan penuh sabar dan kasih sayang. Gunakan tekanan yang sekata. Tolak dan tarik dough perlahan-lahan sampai ia jadi licin, lembut dan kenyal bila disentuh. Proses ni bukan sekadar teknik, tapi juga sentuhan hati. Lagi elok uli, lagi mudah nak canai nanti dan hasilnya pun lebih memuaskan. Bila dough dah cantik, tutup dengan kain lembap supaya ia tak kering dan biarkan ia berehat selama 30 hingga 60 minit. Bila dough dah rehat, ambil lebih kurang 80 gram dan bulatkan. Tabur tepung atas papan, canai dough jadi bulatan nipis. Lipat 2 dan potong ikut lipatan, jadi 2 bentuk separuh bulatan.
Sapu air pada bahagian lurus, bentuk jadi kon dan lekatkan tepi. Masukkan inti ayam dan tutup bahagian atas. Nak kelem cantik atau tutup cara ringkas pun boleh. Ikut gaya masing-masing, asalkan tertutup kemas. Untuk menggoreng, panaskan minyak dalam kuali yang dalam dengan api besar. Bila minyak dah cukup panas, turunkan ke api kecil sebelum masukkan samosa. Ini penting untuk elakkan ia jadi terlalu pairang terlalu cepat. Bila dah masuk, naikkan semula ke api sederhana dan goreng hingga permukaannya keemasan dan rangup. Sebelum angkat, naikkan api semula ke kuat selama beberapa saat. Ini bantu tolak keluar lebihan minyak dari kulit dan beri kemasan rangup yang puas hati. Dan siaplah samosa ayam homemade kita, garing luar, pedas dan lembut di dalam.